Baru ini ada seorang juru teknik junior berjaya mendapatkan dana peribadi sebanyak 53,460 dan pelanggan ini mempunyai gaji asas sebanyak 2,700 dengan debt service ratio-nya adalah 1,620 dan komitmen semasa pada ketika itu adalah RM540 sebulan. Tuan-tuan, sekiranya anda adalah juru teknik dengan gaji sekitar 2,700 asasnya, adakah anda layak untuk memohon dana ini? Logiknya anda masih layak seperti pelanggan ini berjaya mendapat dana sebanyak 53,460 dengan bayaran bulanan sebanyak RM1,008 sebulan selama 84 bulan. Dan tuan-tuan, Mailun adalah sebuah syarikat startup kewangan yang memberi konsultasi kewangan dan kami dah hasilkan lebih daripada 4,000 video soal, jawab dan pendidikan kewangan. Kami dah hasilkan laporan MyPocket.my untuk rakyat Malaysia tahu berapakah anggaran ke boleh pinjaman untuk membeli rumah, kereta, pinjaman peribadi dan pinjaman perniagaan. Hanya RM50 saja laporan MyPocket.my dan anda turut akan mendapat laporan pelabur kredit anda, bantuan untuk mendapatkan dana ataupun membuat persetuturan semula komitmen anda. Tak kisah anda tinggal di mana, asalkan anda adalah warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas, bekerja, berniaga ataupun bersara, untuk kami bantu mendapatkan dana ataupun memberi konsultasi kewangan. Dan seperti biasa, dengan Mailun pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.